Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. اللهم نور بكتابك بصرنا وأطلق به لساننا واشرح به صدرنا واستعمل به جسدنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kita mulai dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Insya-Allah pertemuan malam ni kita sambung pada halaman yang ke-17. Baik, halaman yang ke-17 insya-Allah. Surah Al-Baqarah muka surat 17, kita bermula dengan ayat yang ke-106 insya-Allah. Baik. Saya akan bacakan kemudian kita baca ulang dan kita sambung insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها
Okey, ni bagi yang nafas cukup, panjang elok, boleh berhenti tuan tu. Kalau lah contoh nafas tak cukup, boleh waqaf pada au nunsiha, kemudian ibtidak balik pada au nunsiha. Ya, kalau nafas tak cukup. Nah, baik. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم
أنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah, insyaallah. Nah. Okey, insyaallah saya akan bedah dua baris, baris daripada atas, baris yang pertama dan juga baris yang kedua. Kemudian sekali kita tengok apakah perkara-perkara penting dalam qaswat yang ke-17 ini untuk kita titik beratkan. Baik. Yang pertama, baris yang pertama ma itu mad asli. Nansakh, nun mati bertemu sin, itu ikhfa haqiqi. Nansakh min nun mati bertemu hamzah, di situ disebut sebagai izhar halqi. Kemudian di situ disebut sebagai mad badal. Ayatin izhar halqi atau itu harful lin, huruf lin. Nun siha, nun mati bertemu sin, sama macam depan tadi, ikhfa haqiqi. Nun siha, ha itu mad asli. Na'ti bi khair, bi khair harful lin ataupun sifatul lin. Khairim, tanwin bertemu dengan mim, idgham ma'al gunnah. Kalau nama penuhnya disebut sebagai idgham ma'al gunnah kamil. Minha, di situ izhar halqi. Kemudian itu panjang tu. Dia sebut panjang ni mat lah, mat jaiz munfasil. Berapa harakat dibaca? Pilihan 4 ataupun 5 harakat. Kemudian harful lin misliha, itu mat. Kalau kita waqaf asli, dia jadi dua harakat. Kalau kita sambung dia jadi mat jaiz. Jangan kita baca au misliha, itu dia panjang, tak boleh.
Kalau kita nak berhenti sekadar 2 harakat sahaja, au mithliha, gitu. Kemudian baris yang kedua, alam ta'lam, mim mati bertemu dengan ta, izharu syafawi. Kalau nun mati dia halqi, kalau mim mati dia syafawi. Halqi maksudnya halqum. Jadi nun mati ni dia pasti akan jumpa. Kalau halqi ini maksudnya pasti dia akan jumpa huruf-huruf halqi, huruf-huruf yang keluar daripada rengkung kita. Kalau syafawi, keluar mim itu keluar pada syafatain, kedua bibir. Baik. Alam ta'lam, mim mati bertemu hamzah. Lagi sekali sama seperti depan, izhar syafawi. Anna, di situ wajibul gunnah. Kemudian annallah, ni lafaz Allah. Lafaz Allah ada beberapa hukum yang kita boleh keluarkan. Kalau dalam kitab kita beri keutamaan yang pertama, lafaz Allah itu tebal ke nipih. Kalau kat sini tebal. Sebab apa tebal? Sebab nun itu barisnya fathah. Satu. Yang kedua, kita baca berhenti ke kita baca sambung? Kalau kita baca berhenti, alam ta'lam annallah, dia jadi mad 'arid lis-sukun. Tetapi kalau kita sambung dia jadi mad tabi'i ataupun asli. Annallaha, ada dua harakat. Ala mad tabi'i, kulli syai' harful lin, inqa. Tanwin bertemu dengan qaf, ikhfa haqiqi. Tetap bunyi dengung itu syai'in, dia angkat sikit, bagi tebal sikit. Qadir, mad 'arid lis-sukun, dan juga ra. Pasal hujung itu huruf ra, maka ra itu ada 2 hukum, tak tebal nipih, tak nipih tebal. Jadi apakah ia? Tebal ataupun nipis? Jawapannya nipis. Sebab apa nipis? Sebab syarat dia kita tengok ra itu memang baris dhammatain, tetapi dah pasal dia kita berhenti, kita nak kena tengok huruf sebelum dia. Huruf sebelum dia ya mat satu. Tu syarat yang pertama dah yang jadi nipis tu. Yang kedua dal. Dal tu baris bawah. Jadi kita baca dengan nipis. Kita tak boleh baca qadir. Tu jadi tebal. Qadir. Itu jadi nipih. Baik, alhamdulillah. Baik, jadi kita nak tengok hari ni untuk malam ni di manakah keluarnya bagi huruf dal. Qadir. Insya-Allah kita ulang kaji balik. Dal keluarnya di hujung lidah. Hujung lidah kita tekan naik kat belakang gigi gusi atas. Hujung lidah kita tekan naik dekat belakang gigi gusi, gigi gunting boleh, gigi kacip boleh, gigi apa lagi, gigi kapak boleh, boleh belakang sebut. Jadi hujung lidah kita letak kat situ. Bagaimana kita sebut kemudian kita matikan huruf tersebut. Kita cuba ad, sebut ad, tu bunyi dia. Jadi hujung lidah tu kita duduk dekat belakang gigi betul-betul. Kalau duduk tang lain maka dia jadi kesalahan jali. Jaga hati-hati insya-Allah. Baik. Di manakah pula dia punya sifat-sifat? Apakah pula sifatnya? Baik, yang pertama jahar. Okey, sifat yang pertama huruf dal ini ialah jahar. Apa maksud jahar? Jahar ni maksudnya huruf yang tak ada angin. Lawan dia hamas. Hamas ni huruf yang ada angin. Dal ni jangan duk baca bagi ada angin. Qadir, tu tak kena. Syai'in qadir, tu bagi jelas bunyi je. Yang kedua syiddah. Syiddah ni makna syiddah. Syiddah ini maksudnya suara tertahan. Dia akan berlaku apabila dia bertasydid. Huruf dal tu kalau dia tasydid, contoh kalau ada tasydid ada, tu dia kata tahan tu. Pasal sebelum kita nak sebut dal itu, sebelum kita nak sebut da itu, dia kita tahan suara dulu. Kita cuba ada, cuba. Tu maksud kata kalau kita baca jangan kita gopoh.
Contoh, wa may yatabaddalil yatabadda. Tu dia keluar. Gitu. Kalau kita gopoh, wa may yatabaddalil. Dia jadi kalut kat situ, maka dia jadi kesalahan jali. Waddakathi. Dia jadi masalah kat situ. Hati-hati. Itu syiddah. Syiddah maksudnya suara tahan. Yang ketiga istifal. Yang keempat infitah, terbuka. Yang kelima ismat. Ismat ni maksudnya huruf yang kejap. Kita jangan sebut dal ni dengan keadaan suara kita yang lemah-lemah, tak boleh. Dia kena kejakkan bunyi suara. Dan specialnya dal ini apa dia? Disebut sebagai qalqalah. Qalqalah ni maksudnya lantun. Bila berlaku ni? Berlaku apabila dia mati. Dia mati kat tengah, dia mati kat hujung. Qul huwallahu ahad. Tu qalqalah hujung tu. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Semua huruf dal tu. Baik, kita cuba tengok. Kita sempurnakan qalqalah dia. Kita qalqalah ni kadang-kadang dia jadi gopoh. Bila gopoh tu dia tak sempurna. Jangan gopoh. Cuba Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, baik. Jadi huruf dal tu jangan kita bagi gopoh bacaan dia. Baik, alhamdulillah, itulah dua baris yang saya bedah satu persatu dia punya hukum tajwid, insya-Allah. Jadi muka surat yang ke-17 ni, okey, boleh ambil catatan, boleh tanda insya-Allah tang mana perkara-perkara penting yang kita boleh ambil perhatian. Baik. Yang pertama saya nak tumpukan dan kita cuba-cuba sama untuk perbaiki pada baris yang ketiga, berhenti pada mulkus samawati wal ard. Baik, dekat dad tu. Saya tumpukan dekat dad tu. Huruf dad pastikan bunyinya ada bunyi istitalah. Istitalah ni maksudnya bunyi lagu ni. Wal ard. Wal ard. Dia ada bunyi lajak tu. Lajak suara. Dia jangan berhenti mengejut, jangan mati mengejut. Kalau kita berhenti mengejut, mulkus samawati wal ard, tak sempurna. Bacaan itu dia jadi cacat sikit. Dia bukan kata salah. Okey, salah tu salah tapi salah kecil. Jangan bunyi wal ard. Gitu tak nak. Ataupun dia bunyi huruf lain terus. Kalau contoh bunyi wal ard, dia bunyi z tu ke hujung tu. Itu baru salah jali. Baik, kita cuba sama-sama. Mulkus samawati wal ard. 1, 2, 3. Ni saya dengar secara umum ni kira clear lah semua ni. Ni kira betul semua dah lah, insya-Allah. Okey, baik. Baris yang keempat seterusnya. Okey, hujung ayat itu waliyyin wala nasir. Yang pertama, utamakan sad. Sad baris bawah. Jangan bagi dia nipih. Tak boleh. Sad ni antara huruf yang kuat dalam Quran dan tebal. Wala nasi. Dia kena gerak ke depan dulu. Gerak ke depan dulu. Wala nasir. Nasir. Jangan wala nasir. Itu jadi huruf sin. Jangan baca sampai dia jadi huruf sin. Okey, kita cuba. Waliyyin wala nasir. Semua.
Dan ra matikan dia dengan nipis. Baik. Seterusnya baris yang kelima. Kama su'ila Musa min qabl. 1 2 3. Lagi sekali. 1 2 3. Lam tu. Okey. Lam tu tang mana? Kita nak bagi mati lam tu. Tapi kita nak kena tahu tang mana duduk dia. Mana tempat keluar lam? Mana kita nak bawa pi? Kalau sebut pasal tempat keluar ni 5 lah. Tak mulut, halkum, tak halkum, lidah, tak lidah, bibir, tak bibir, hidung. Jadi antara 5 ni mana dia? Lisan, lidah. Lidah pula ada 4 bahagian. Mana dia duduk? Hujung ke, tepi ke, tengah ke, belakang? Hujung. Jadi hujung tu nak bawa pergi mana pula? Dia ada 4 pula. Dia pecah lagu tu. Hujung tu kita nak bawa naik ke atas belakang gigi atas ke? Nak turun bawah belakang gigi bawah ke? Nak bawa keluar hujung lidah ke? Ataupun kita nak letak pada tengah-tengah langit? Tengah langit. Jadi tempat terakhir sebutan kita pastikan duduk kat situ. Kita tak boleh sebut duduk tang lain. Min qabl. Cuba 1 2 3. Kama su'ila Musa min qabl. Kalau kita baca Musa min qabl, lam tu tak ada, maka dia jadi kesalahan jali. Pasal apa? Pasal kita menghilangkan satu huruf dalam bacaan Al-Quran. Tu jadi. Kena hati-hati. Baik. Kemudian baris yang keenam, faqadada. Itu lantunan qalqalah macam tadi saya sebut. Tetapi ini qalqalah yang berada di tengah. Bila qalqalah berada di tengah disebut sebagai qalqalah sughra. Sughra ni maksudnya ringan dia. Jangan kita baca dengan tekan. Kalau tekan tu yang jadi terberhenti tu. Kalau ada yang baca faqad dhalla, itu dia jadi qalqalah yang meletup tetapi terberhenti suara. Dia jangan. Dia kena sambung terus. Touch and go. Kita sentuh dal tetapi kita teruskan sebut dha. Faqad dha. فقد ضل. Cuba فقد ضل سواء السبيل. Saya dah dengar salah. Lagi sekali. فقد ضل سواء. Dia ada tu yang tak kena tu. Saya dah dengar ada yang tak kena. Faqad dhalla sawa'as sabil. Ada lagi salah. Jadi kena balik latih di rumah insya-Allah. Hak salah tu bunyi lagu, dia bunyi lagu ni. Faqad dhal. Tu berhenti tu. Faqad dhal, berhenti tu. Jangan. Faqad dhal, ringankan suara. Jangan beratkan suara. Faqad dha, faqad dha. Dia bunyi kalau kita kalau saya baca slow motion dia, cara baca pelan-pelan dia bunyi dia lagu ni. Faqad dha, dia ada bunyi de tu. Tapi dia ringan je. Jangan bunyi jelas. Jangan bunyi faqad dha. Tu tak kena lah. فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء. Cuba lagi sekali. 1 2 3. Okey, baik. Praktis insya-Allah. Kemudian baris yang sama hujung. Waddan kathirum, waddan kafi, itu huruf tha. Ni jangan kita sebut waddan kasi, itu huruf sin. Jadi kalau sebut lagu tu maka dia jadi kesalah berat lah. Salah
jali. Lembut, keluarkan hujung lidah. Waddakafi, waddakafi. Cuba semua, 1, 2, 3. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. Okey, baik, insya-Allah. Kemudian saya nak tumpu pada baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 daripada bawah. Baris yang ke-6 daripada bawah, insya-Allah. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. Okey, kat sini huruf sad. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Ya, kebanyakan pembaca kadang-kadang kita sebut muncung. So. Tu jangan. Huruf yang muncung ini dhammah. Dhammah sahaja. Yang perlu kita baca secara muncung. Assalamualaikum. Tu muncung dia begitu. Dia dalam Quran dia tak ada bunyi O. Kita kadang-kadang bunyi O banyak. Assalamualaikum. Tu bunyi O, dia tak bunyi U. Cuba assalamualaikum. Assalamualaikum dalam solat. Assalamualaikum warahmatullah. Cuba. Jangan baca assalamualaikum. Tu kadang-kadang kita kena beringat sama. Tu kena dengar sama. Kadang Tok Imam pun kadang-kadang tersilap juga dia. Dia baca kum bunyi je. Jadi kurang sempurna lah. Nak kata salah itu salah berat ke salah kecil? Salah tu salah kecil. Salah tu dia tak berat. Mayang sah tak? Kalau kita baca lagu tu, mayang sah. Sah mayang. Cuma dia kurang sikitlah markahnya. Gitu. Jadi kita baca dengan assalamualaikum. Jangan baca assalamualaikum. Sama juga dalam surah Fatihah. Ayat hujung tu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ha bawah. Ha baris kasrah. Kita baca he. Dia tak baca hi. Dia baca he. Dalam Quran dia tidak ada baca he tu. Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم. Macam mana kita nak buat tu bagi sempurna? Perut bibir bawah ni tarik sikit. Jangan sampai renyeh. Ditarik sikit je. Dia bukakan sikit. Alaihim. Jangan alaih. Dia tarik jadi senyum tu jadi him. Cuba tengok. صراط الذين أنعمت عليهم. Kita cuba ubah. Ataupun ihdinas sirat. Ihdi itu hamzah. Hamzah wasal kan? Baris bawah. Kalau kita baca ihdi, dia tak kena. Ihdinas sirat, tak sempurna. Salah itu salah kecil. Mayang sah, tetapi kurang sikit dia punya markah dia. Jadi kita kena kalau orang yang tak mengaji ni dia baca gitu je lah. Jadi kita ni hak mengaji ni kita nak bagi kemah elok bacaan kita. Ni sampai bila kita tak mau bagi kemah elok bacaan. Jadi waktu ni lah kita nak cuba kemaskan bacaan kita. Sedikit sebanyak dia jadi, kalau dah jadi tabiat ni dia susah sikit nak ubah. Tetapi lama kelamaan insya-Allah dia boleh. Jangan susah hati insya-Allah. Cuma jangan buat kesalahan berat je. Siratal ladzina alaihim. Tiba-tiba ada baca hum tu tak kenalah. Baik. Kemudian baris yang ke sama juga wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum
أنفسكم. Tu kum. Jangan kum. Tak sempurna kalau kita sebut kum. Kita cuba baca. وما تقدموا لأنفسكم. 1, 2, 3. لأنفسكم. Okey, baik. Kemudian baris yang ketiga daripada bawah. Tilka amaniyuhum. Cuba. Ni jangan hum. Baru tak sat tadi. Baru tak sat saya sentuh. Jangan baca amaniyuhum. Jadi dia pekat bahasa Al-Quran ni kita baca dengan lahjah lughah Arabiyah. Jangan kita baca dengan lughah Malawiyah. Jangan baca dengan lughah Melayu. Baca dengan lughah Arab. Okey. Amaniyuhum. Cuba. Muncung, betul-betul muncung. Ingat, dhammah ni muncung, sungguh-sungguh muncung. Jangan ada takut muncung tu. Kemudian baris yang sama. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Cuba. Dekat sini saya nak tumpukan pada hujung tu. Nun mati bertemu kaf, hukumnya ikhfa haqiqi. Kemudian sebelah dia tu, belah kiri dia tu, nun mati bertemu dengan ta, sama juga ikhfa haqiqi. Tapi apa beza dia? Beza dia dengung. Dengung dekat kaf dengan dengung dekat ta dia tak sama. Ni kata ikhfa ni dia special sikit. Kalau dengung dekat kaf, dia bunyi dengung kok belakang. Pasal apa dia bunyi dengung kok belakang? Pasal tempat keluar kaf tu dekat belakang. Disebut sebagai pangkal lidah. Jadi tu pasal itu dia dengung tu pergi kat belakang. Tapi kalau ta dia duduk kat depan. Tapi cuma ni kebanyakan pembaca nak baca muncung siap-siap. Dia tak bergerak. Tengok mulut saya. Hak ni pembaca selalu baca in kuntum. Nampak? Dia tak berubah bunyi ataupun bentuk bibir tu yang tu tak kena. Kurang sempurna. Dia kena tarik sikit. Tarik bibir bawah ni. Tarik. Jangan duk biar bagi dia muncung sedia. Pasal apa? Pasal ta ni adalah salah satu sifat yang ada pada ta ni, infitah, terbuka. Jadi kita kena bukakan sikit. Jangan kita duk muncung sedia. Jangan duk muncung sampai sud, tak boleh. In kuntum. Okey, cuba. Ambil dekat in kuntum. In kuntum sadiqin. Semua. Okey, insya-Allah clear. Saya dengar secara umum ni insya-Allah. Yang baik. Dan yang terakhir baris bawah sekali, ajruhu falahu. Itu maksilah tawilah, panjang. Jangan baca pendek. Maksilah tawilah, ataupun juga boleh kita sebut sebagai maksilah kubra, besar. Jadi panjang dia sama macam mat jaiz, sama macam mat wajib. Berapa harakat? 4 boleh, 5 boleh. Kita baca dengan 5. Falahu ajruhu inda rabbih. Semua. Tumpukan pada sebutan ajruhu. Lantun dan teruskan sebut ajru. Jangan tersangkut suara. Lagi sekali, falahu
أجره عند ربه. Okey, kemudian kita sama-sama sebut dan sama-sama kita baca pada ayat yang terakhir ini, wala khaufun. Sama-sama dengan saya, 1 2 3. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. InsyaAllah sekadar itu dulu, minta maaf kalau ada salah silap daripada saya. InsyaAllah moga-moga dapat manfaat daripada apa yang kita saya kongsikan pada malam ini, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Kita baca sama-sama doa habis Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.